Walaupun saya kecil dan comel, namun cita-cita saya besar. Saya nak jadi Perdana Menteri paling comel di Malaysia. PMC. Hai awak, nama saya Dari Syadina. Datuk Seri Dari Syadina. Pada minggu lepas, cikgu suruh kami kemas kelas. Ada PRN katanya, Pilihan Raya Negeri Johor. Sekolah kita dijadikan tempat mengundi. Sekolah kita kan besar, ramai lah orang boleh datang. Kalau dah besar, kita boleh mengundi juga ke? Mestilah boleh. Kalau boleh mengundi, kenapa tak jadi Perdana Menteri terus? Kawan-kawan tahu tak apa itu mengundi? Mengundi itu macam kita angkat tangan untuk pilih siapa yang akan jadi ketua kelas kita. Tetapi yang datang mengundi ni orang dewasa, macam ibu bapa kita. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh, mungkin suatu hari nanti kita pula yang memimpin masyarakat. Pemimpin yang baik mestilah berilmu, jujur dan menghormati semua orang. Pemimpin yang baik lahir daripada rakyat yang berilmu dan rakyat yang baik bermula daripada kita. Impian memimpin biasanya bermula di sekolah. Ada yang jadi pengawas, ada yang jadi kru TVPSS. Pendidikan yang cikgu berikan akan membentuk pemimpin masa depan yang berdisiplin, bertanggungjawab dan hebat. Impian tidak menjadi kenyataan hanya dengan berangan. Ia bermula dengan ilmu, disiplin dan usaha. Hari ini seorang murid, esok seorang pemimpin. Beranilah bermimpi, jangan lupa untuk terus berusaha. Saya dah jadi Perdana Menteri ke?